Morning. Okay, day one route to 1000 corner. So hari ni hari Kamis bersamaan dengan 7 hari bulan. So kita hari ni akan bergerak ke Chumpon insya-Allah. Kalau waktu sebelum pukul 5, kalau masih ada ruang lagi kita akan lajak lagi. So untuk trip kita hari ni kita tak ada book hotel apa semua. So kita akan pergi mana kita rasa penat apa semua. So kita akan cari hotel lah. Ini kita punya motor rider yang akan bergerak Ada GS, KRT. Okay, so kita bergerak semua lebih kurang dalam 11 biji. So apa rasa nak pergi ni? Saya buat pertama kali ni ride jauh, rasa teruja sikit lah. Teruja. Saya daripada Penang, Syukri. Alhamdulillah pada pagi ini perjalanan kami pada hari pertama ke Chumpon. Cuaca pun Alhamdulillah renyah-renyah sikit lah. Dan terima kasih juga kepada penganjur lah, kerana pada hari pertama ni nampaknya semua pengurusan Alhamdulillah. Dan semoga perjalanan kami pada hari ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Perasaan kebentar, gemuruh, macam-macam. Bini takut bini tak? Tak takut bini, tapi bini menakutkan. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni perjalanan kita daripada Hat Nyai. Kalau ikut dia punya checkpoint kita adalah dekat Chumpon lah. Okey, tapi tengok kepada keadaan. Kalau kita target kita sampai pukul 5 kita kena cari hotel lah. Kalau sampai awal, kemungkinan kita akan lajak lebih sikit lah. Okey. Based pada semalam punya experience, ada tertinggal belakang, jadi kita tertanya-tanya. Kalau boleh yang depan nak communicate dengan belakang memang payah. Bila dengar yang depan tanya yang belakang, yang tengah tu dengar, repeat balik yang belakang supaya yang belakang jawab. So yang belakang jangan sibuk menyanyi. Tolong jawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah segala urusan kembara 1000 corner kami selama 16 hari pergi dan balik ya Allah dengan selamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada segala bahaya yang ada pada perjalanan kami ya Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi larafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, hati-hati lah. Cuba lagi, nanti kita ride sekali. Nanti kita ride. Balik ni kalau tak apa kita balik. Nanti kita ride kan. Geng kita pula. Okey, sekarang pukul 6.42. Tadi dah bagi taklimat semua, bacaan doa semua dah buat. Hari ni hari kedua sebenarnya. Semalam hari pertama tu kita orang baru berkumpul kat sini lah. Ada daripada Kemaman, ada daripada Penang. Pagi ni kita pergi makan dulu lah, breakfast dulu. Excited, seronok semua ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, empat, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, semua ada. Jalan. Jarang dapat lalu pagi macam ni.
kata apa? Bayar mahal. Cakap je lebih. Malah penuh air. Mana aku pressure letak? Balik. Haji Nasir ni daripada Kemaman, Hero. Pasal dia yang paling senior dalam ni. Okey, sekarang kita berada di restoran Tamrap di Hat Nyai. InsyaAllah kita akan bergerak dari sini untuk nak pergi ke Chumpon, next destination kita. Chumpon. Jadi semoga kita dipermudahkanlah dalam perjalanan ni, insyaAllah. Okey, sekadar itulah ucapan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nasir nak tambah tak? Tak ada. Kau dah ketua rombongan dah cakap okeylah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bamak, jom, Pak. Aku dengar. Relax kanan. Kanan. Nasir, kanan. Kanan. Dah bagilah signal, super ada signal kan, bukan optional. Aku bagi. Tapi nanti orang kita bagi signal orang ambil. Aduh. Tak, awak punya signal tak ada pula bagi orang. Bagi orang. Pemurah. Berat kanan. Kanan. Jangan bagi signal kat orang ambil je. Signal yang bagi. Jangan bagi. Dia jadi cikgu bahasa Malaysia, jadi bahasa kena jaga lah. Kawan lah. Dia kena ada part kan, bagi dia ada gini ke. Gitu. Ada kan, tengok aku ada signal kan? Nanti tak ada sebelah kanan. Wah, Abang Mat suruh aku jalan dulu. Man ikut pegang Man. Okey, cari minyak 95. Gasahol. Sebelah ni ada. Tuh. Alright. 120. Tinggal aku dengan mak dah apa isi minyak. Siapa yang pada tua? Kalau dia lagi. Tengok gigi elok tu muda lah. Gigi baru tumbuh. Abang-abang. Dia tak tua kan? Gigi baru tumbuh. 15 tahun kena tolak tau. Umur. Jadi cerita member dia out pergi je daya. Kau dah je. Kau tak ada belakang aja. Tak mentahlah sisi kami kecil. So kami jalan dulu. Tak apa mak. Jangan orang kata mak. Semua dah full tank lah. Ada. Okey. Kita ke Cobble Town, tunggu kat sana. Ada motor breakdown sikit. Hujan pula. Oh, hari ni SDV lah, lead lah. SDV. Berapa lancar kita hari dah? Pak DJ. Hilang dah lagu. Ini dia. Okey, jelas. Lagi terang daripada tadi. Betul lah. Maknanya kena off lah. Aku ni cuba jelas. Mikrofon aku duduk lah tegak tau. Kau tegak dengar sedap bunyi. Betul. Macam DJ tau. PTT. Masih ada isi minyak dah. PTT. Are. Kakak dia lagi. Marah. Aduh. Mak berhenti mak isap rokok mak. Jangan isi minyak isap rokok. Jangan parah kan. Jadi pusing kan. Baru hari kedua. Dia berakhir PTT. Asal PTT semua nak berhenti. Okey, jangan potong okey.
Jangan potong lagi. Tak apa. Potong. Try potong ya, ambil video ya. Kita tak dalam video tadi. Insta. Kita tak dalam video. Dah masuk video ini. Kita. Boleh ada rumah. Itu kita. Masih video. Banyak lagi. Bawa lagi. Allah, sweeper jauh sangat tu. Potong. Okey, betul 50. Okey, betul 50. Awak ada. Slow sangat. Potong aku bagi nampak lagi seorang-seorang. Okey, potong. Potong dulu. Potong dulu, aku tunggu. Potong. Alright. Potong dulu. Jangan laju. Okey. 80 je. 80. Potong kau diri. Wow, dahsyat. Hoyo. Oh, nah. Belanja cruise control. Oh, gaya dia. Gaya dia ada. Oh, kereta. Ada kereta. Okey, kali lebih masuk. Kereta kosong. Okey. Dah. Oh, gaya dia. Dah apa potong Honda gini. Potong aku biar aku duduk belakang sekali. Go. Potong. Sementara nak sampai tu kan. Alright. Nice. Potong. Main betul. Tak apa belakang lagi. Jinak, dah potong. Mantap. Oh, bijak. Okey, cun. Oh, lawa dah jalan sini. Depa repair. Nanti kan. Hari masa mari dengan repair ni jangan ni. Hari tu rosak kan. Dia ni dah elok lah. Betul. Wah, nice. Jalan cantik lah jalan. Pelik memang nak cabut, pelik. Pelik belakang memang nak cabut kau. Motor apa? Pelik motor. Memang. Motor apa? Motor memang. Motor memang. Bergoyang nak cabut kau. Tapi buat macam jumpa je. Motor pun lagi sedap tau. Apa dia? Kau lepas tangan macam jumpa tu Hopi. Lagi sedap tau. Boleh, aku tak boleh lah. Aku lalu jalan ni teringat kerala. Orang berhenti mesti. Itu tak ada. Ada berhenti. Video jalan. Go. Tak apa. Potong aku. Okey. Alright, dah sampai dah. Go, masuk tak apa. Masuk tak apa. Lalu. Masuk terus parking. Terus parking baru. Suruh buat tunggu depan. Kita masuk pun. Wah, kena boleh ambil gambar tu ikut terowong tu. Satu round. Agak. Buat tunggu depan. Kita masuk ikut terowong keluar tu. Kita ambil gambar tu. Kereta ni. Ada kereta. Ada kereta? Ada kereta. Tak patah lah. Tak boleh lah. Tak elok lah. Tak apalah. Parking lah. Kita bawa hari kedua. Banyak masuk. Parking lah macam mana pun. Mak, ejak agama macam mana pun. Muka tak elok ke? Betul. Kau sokong 101. Okey, kita berkeudara pada hari kedua daripada Hanyai ke Chumpon. So kita sekarang berada di
Route 41 untuk sesi minum-minum sikit, ada yang nak beli baju apa semua. Jadi sementara tu kita tunggu ada 2 rider. Ada satu rider BMW GS, monitor dia blind, blackout. Sekarang tengah menunggu dia orang lah. Sementara tu kita berehat kat sini sambil-sambil minum-minum dan kita jumpa pada seterusnya. Okey, jumpa lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita bersama dengan geng-geng yang pergi. Abang yang berasal daripada mana bang? Jando baik. Kenapa tertarik nak pergi ke Botol Corner ni? Nak perhabiskan apa-apa yang patut. Apa perasaan? Perasaan happy. Ya. Yang penting jangan takut bini. Ya. Ini kita geng tak takut bini tau. Kita pergi ke peserta kedua, peserta yang tak takut bini. Cukup duit tak? Cukup duit lebih ni nak bagi dia balik duit haji lebih banyak. Sebab kita geng tak takut bini. Tak takut bini. Kawan memang tak takut bini. Tak takut bini. Kak Su aku takut bini. Kalau Kak Su marah, kita marah balik. Baik dah. Tak berani lah man. No kita. Tak berani pun. Jalil, daripada mana? Saya daripada Pahang. Lancang. Benda apa yang boleh rasa nak tertarik nak ikut kita orang? Pertama sekali saya nak belajar bahasa Terengganu. Sebab dalam grup ni ramai orang daripada Kemaman. Jadi hok. Saya nak belajar hok tu. Hok tu. Yang penting kita tak takut. Yang penting slow sikit ni. Sebab dia orang kata kalau naik motor, kalau tak ride pergi 1000 corner maknanya tu bukan rider. Bukan kaki motor lah, bukan kaki motor. Bukan. Kata main motor tak pergi tak sah. Tak sah. Memang kena pergi 1000 corner. Wajib. Tu lesen dia. Kata sekali. Ya, walaupun sekali. Nanti kalau orang tanya lepak kedai kopi dah pergi, kata dah pergi. Ya. Dah merasa. Tahu boleh cerita macam mana keadaan semua. So, Ajiman tak takut bini ke? Tak takut bini. Takut apa bini Kau mak takut bini bang. Kita memang tak takut bini. Bini cuma bukan berani sikit. Okey, kita berhenti kat sini. Ciao. Kau pergi tandai ni. Kan tengah basuh Kata gambar JUI. Dapat lain apa lagi? Motor ni paling best sebenarnya. Pula gambar motor lain JUI juga. Kenapa nak ikut trip ni? Saya ingin merasai sendiri pengalaman ride ke 1000 corner yang mengambil masa lebih kurang dalam 2 minggu. Ikut sebab tak takut bini, betul tak? Sebab bini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudara. Saya dipilih untuk menyampaikan 2-3 patah perkataan. Alhamdulillah, selepas 5 tahun planning, 3 kali cancel ni kali keempat. Semoga dipermudahkan perjalanan ni pergi dan balik insya-Allah. Bini marah tak? Bini kita tak takut bini. Bini pun tak takut kita, tapi kita sayang bini je. Itu dia. Okey Okey, kalau nak tengok video 1000 corner boleh ke YouTube KE Zapier. Stiker pun cantik tau. Kualiti tinggi, high quality. Nasib baik kau tak kena patung ular. Arif ke? Ada betul. Wei. Natang. Mana ular? Aduh. Ingat ular. Jom. Okey. Apa? Dekat kat video. Pergi lah masuk mak. Tak apa mak, pergi lah. Kesian lagi. Bye. Pergi lah. Okey lah. Hantar aku edit lah. Cun. Awak dah 40 kali dah berhenti kat sini. Asyik. Agak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak betul kawan. Okey, sekarang pukul 10 apa? 10 suku lah. Kita nak pergi ke apa? PTT ke apa? 7E viral. Lari dulu lepas lagi tu. Kau tempat mana weh? Alright, aku pergi tu. Okey, baik. Asyik baik kau tak kena patung dah. Sudah, betik kursi man. Betik seksi. Ulur kita.
Oh, dia rakam video. Peace. Dia ambil video kita tau. Buat fish. Ini pening. Dia betul tadi pening. Tidur dulu. Weh. Macam Aku takut lah weh. Aduh. Oh, berat Haji. Berat. Haji. Banyak hari lagi. Ada kemudahan dia lah. Aduh. Aku rakam tu. Dah santai-santai kan. So Haji putih buat. Haji putih buat aku buat. Tak mahu juga Haji putih kalau dia buat aku buat. Lah belakang lah. Lepas dah petalung tu. Hai, sengit. Apa dia? Dah. Petalung tu belakang. Lepas tau. 7E tu. Habis lah. Berapa kilo? Oh. Ha? Berapa kilo? 22 kilo. Wah, lepas dah. Tak payah dah. Kamu kena duduk depan ni, mu tahu pak. Dekat. 50 kilo je, 50 kilo je. Oh, 50 kilo. Oi, dekat. Gila jauh ke. Dekat je. Hujan kat depan tak apa. Sabar. Depan jauh, tak jauh. Nampak dah. Pancak. Share. Bancak. Muncul. Tu PTT depan tu je, tak jauh. Dah nampak dah. Depan tu. Dekat lah, kita biasa pergi. Jangan tahu. Setakat minyak satu pak tu boleh pergi jumpa 3-4 PTT jumpa. Lampak. Oh, bawa RT belakang hari ni Bukan, kita pun dah bawa ADV pergi kan. Cita-cita ni kita cita ADV, bukan cita RT. Jiwa SUV kalau RT tu kita isi minyak kat Jopon. Gila. Ini patut kepada. Atas rak lama. Hati tak payah isi lagi. Hati jangan isi lagi. Hati jangan isi. Kita isi net. Baru dapat air free. Tadi masuk dapat air free tau. Mana tandas dia? GS dah GS Aku isi. Tak dibasi dah. Tadi pagi tak dibasi dah. Sebab lepas tangan duk baring semua dah habis, ada belakang dah tadi. Basi dah tadi, baca line pula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbi larafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. 300 kilo ya. Amin. 2 4 6 8 9 cukup. Pilih.
Jalan. Okey. Okey, Haji. Okey. Okey, sekarang pukul Jaga keluar 12. lubang. Pukul 12. Berapa lagi jaga nak sampai? Okey, speed 130 130. 130. Alright. Kau nak si 118, isi minyak belakang dah. Oh, lawa gerbang. Okey, 15. Aku maintain 15 ni. Yang belakang sisi kecil ni. Mari. Kejap lagi isi minyak lah. Jangan takut. Betul. Ulas je. Kereta aku senang tau. Senang ambil. Berdoa. Tipu lah. Kakak lah ini lebih dah naik 160. Syok ah, bunyi tayar. Abang tengah. Jangan ambil kiri. Abang kanan kali ya. Tengah ke? Tengah. Ambil kanan lagi. Depok. Depa nak tukar laluan tu. Bahaya sikit. Durian Cumpong. Yang ini. Yang kahwin. 184. Kau dah bau durian. Tapi tak bau dia. Dia potong atau pokok. Ya, betul yang muda-muda. Faham dah. Kecil-kecilnya. Mantap lah ini. Tak besar lah. Tahu lah. Gila, hati 3 kali dah isi. Ini minta isi lagi. Naik tak ada kali. Ni berarti isi minyak, isi angin, isi belaka. Sawadik. Full lah. 95. Yang right. 95. How long to Cupang? By Cupang. From here to Cupang. 100. Tadi 200, ni 260 pula. 260? Dia ingat ambil kapal dah beli. Aduh sayang. Ni kali ketiga, tadi kali kedua. Triangle. Dalam berada. Wait, lori. Okey, jom. Jom. Bismillah. Tak ada tinggal barang ke apa? Tak ada Mak, kasut kau dah ambil mak belum? Alah. Kasut kau dah ambil belum? Okey, perjalanan kita 100. Mana pula kasut? Sekarang pukul 1.52.
26 minit. Cakap tiba 33 minit. Buang laju belakang. Okey, maintain lah. 150 km/h. Alah belakang. Hai. Lori depan. Lori jangan. Ngapuk kasi. Hari hujan. Tapi sebenarnya okey, dia jalan macam ni. Kalau pagi. Jalan pagi tu ni okey dah. Oh, jangan Eh, mak. macam air banjir ni. Oh. Air kuning ni. Air ulu tu. Hello, brother. Ada lesen. Okey, traffic light kanan. Hijau ni, cepat. Hijau. Klik lah tu. Oh, kuning. Dan ke? Lepak. Tak. Dan. Haji baik. Lepak. Lepas mana parking? Oh, parking belakang tu. Pisang. Kaki sebelah jalan sana. Motor, kereta lagi. Hati tahan, kereta tahan tu ke? Tahan lori, kereta. Parking sir. Balik belah aku ni. Sorry. Yang ni adalah kedai makan Faridah. Makanan ni pun okey, sedap. Tom yum dia sedap. Semua baguslah. Kita akan tampalkan dia punya stiker YouTube KA Sepir. Jadi saya membantu Wan untuk nak tampalkan dia punya stiker ni lah. Okey, insya-Allah kita dah tampal ni. Harap-harap nanti bila-bila rakan-rakan kita daripada Malaysia ataupun semua rider daripada mana-mana lah, cuba follow lah Wan punya YouTube ni, iaitu K.E Sepir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so hari ni kita dah sampai dekat Chumpon. Kita baru makan dekat kedai restoran Faridah, salah satu kedai halal food dekat Chumpon. Dan selepas ni kita akan pergi ke hotel untuk berehat, dan esok pukul 7 kita akan mulakan perjalanan ke Kanchanaburi. Okey? Okey, bos. Siapa kita jumpa lagi esok? Yes, luncur. Kiri. Semua lepas kau? Haji. Group members Haji. connected. Haji depan dah. Buang belakang sekali ya. Ada seorang lagi. LCDV. Buang Tak apa. Aku tak tahu. Depan tu je. Dah. Haji nak balik seorang ke mana ni? Kawan tidur seorang. Tak sampai pasal Okey, kiri. Itu tak lantar je. Oh, domen dah tempat. Oh, besar. Debor macam tu mak kuda je. Mak kuda. Naling macam tu. Naling. Wow. Parking ni. Parking. Tu. Parking dah ni. Oh, licin mozek. Aduh. Pelu ke? Pakai luar. Sah. Pusing. Oh, ada endo, boleh main endo sekejap ke? Oh. Semalam.
One eternity later. Guna teknologi lah, benda ada teknologi kan. Okey, Assalamualaikum. Malam ni kita makan dekat sini. Menariknya tidur dekat sini, dekat Nanaburi ni, dekat Chumpon. Dia berhampiran dengan hotel dia tu. Ada satu kedai makanan halal kat sini. So you all tak perlu nak cari jauh lah. Okey, lebih kurang dalam 10 meter je. You jalan kaki, ada satu kedai halal punya. Kedai halal. So untuk rider, para rider semua yang pergi ke Waterloo Corner, bermalam dekat Chumpon, salah satu tempat yang you all boleh tidur dan senang cari tempat makan, Nanaburi. Hotel Nanaburi. Okey? So untuk you all semua, okey, jangan duduk rumah saja dekat Malaysia saja, berjelajah Thailand. Come. Jumpa esok.